Aisyah! Aisyah! Fi! Aisyah mana? Zin. Hah? Hai Zin. Mana Aisyah? Cakap Aisyah jatuh lah apa semua tadi. Ha? Aisyah? Ha? Aisyah mana pergi kerja tadi? Pergi kerja? Habis tadi call Zain cakap Aisyah jatuh lah apa benda lah. Ha? Dia jatuh. Kau sengok lantai je. Apalah. Tak payah risaulah pasal Aisyah. Aduh, Zain ingatkan sampai apa benda patah ke apa benda kat dapur tu. Tak adalah Zin. Tak apalah kalau macam tu Zain balik dulu lah. Zin, sabarlah dulu. Kenapa? Safi ada benda nak cakap dengan Zin. Cakap apa cakap lah. Okay, Zin duduk dulu. Apa dia? Jangan lama-lama, Fi. Apa dia? Zin, kita dah lama kenal kan bertiga. Betul? Kenapa? Macam inilah. Fikir sayang kat Zin sebenarnya. Kenapa? Zin ni lelaki. Zin pun berhak juga dapat kasih sayang. Zin berhak orang hargai Zin. Zin tengok. Aisyah layan Zin macam mana. Patut ke dia buat macam tu dekat Zin? Dia tak ada masa dengan Zin langsung. Dia busy kerja je. Dia tak pandai agihkan masa kerja dengan Zin. Ya, memang sekarang Aisyah busy dengan kerja. Tapi Zain okey. Tapi dia sampai abaikan Zin kan? Tak payah tipu. Tak payah tipu Fi. Fi dah kenal sangat Aisyah tu. Fi dah lama dah simpan perasaan kat Zin. Fi anggap Zin lebih daripada kawan Fi. Dah mengarut dah, Fi. Fi. Apa dia? Fi, apa benda ni? Fi tak buat apa-apa pun dekat Zin. Apa Zin nak takut? Ya, kalau nak bincang apa-apa next time lah. Next time, Fi tak buat apa-apa pun dekat Zin. Kalau tak buat apa, tak apa. Kalau kita sembang lepas Aisyah balik lah, Tolong. Tak apa. Aisyah busy. Kita cakap je.